Hi guys. Mochi mochi mochi. Look at our order. Hi guys. It's been a while from my last vlog. So hari ni 1 hari bulan Jun. Dan kita long weekend, so I plan nak pergi jalan jauh sikit dekat Ipoh Perak. So I will bring you guys jalan-jalan dekat Ipoh. Kita nak pergi makan-makan. Okay, stay tuned. Breakfast first before our long journey. Baca kat atas semua. Tak lah, okey je. Okay. Kita nak pergi Ipoh. Ni orang je dekat. Bodoh. Dapat tak? Dapat. Di depan sana kan. Nakal je. Loh. Ipoh, Sungai Ipoh. Selamat. Hanya rambutan. Boleh kan? Boleh je. Saya telah hidup jadi influencer. Kau je Ikut. How much tu? ada juga view-view dari. Cantik lah. Walaupun gunung-gunung tepi jalan. Alamak, hati negor tu lah. Mana? Oh, okey je. Mak kena naikkan ni sikit. Mak stop dulu. Oh. Okay, dah tahu sikit dah. Ha? Outside. Oh, Richard, thank you. That's it. Kecuali ini nanti order sama saya. Okey. Okay. Sekali ini bingkai kentang udang ayam. Kentang udang ayam tak sama wonton tak sama wonton. Ini ayam tauku, telur, cili tauku, udang sudah, bingkai udang ayam, smoked signature dalam udang ayam dengan sotong bo, kapia ayam, potoke sekta, smoked. Ini pempek je. Okay. Dia ada chicken siumai, udang siumai, juga tom yum. Dia ada black pepper ayam, chicken mushroom. Ni sedap. Ni sup dalam plate. Dia ada sup dalam. Boleh lah nak. Ya. Siumai nak? Ayam dengan udang. Boleh mana? Boleh. Satu je lah. Boleh lah. Ayam. Ini kan? Ini apa tadi? Ini plate chicken mushroom. Chicken mushroom nak aku. Boleh lah satu dah. Satu Okay, thank you. Ni apa? Jelembau, tak tahu. Ni chicken siumai, mushroom siumai. Ni dumpling apa? Chicken udang. Ni signature dia tak tahu apa.
satu biji. Mau 200 ke mana? Naik kat 200 dah. Naik kat 100 dah. Bisa beli 100. Tahu Mina pilih yang mana? Dia ada size biasanya. Ada tu orang pas. Kawan dia lagi besar kan. Ini ada juga tu. Lagi besar dia akan hargakan. Saya record lah. Okey. Oh, dia punya potong macam itu ah? Ya, dia ini macam ni senang. Kalau lepas tu dia tak boleh habiskan, dia boleh tutup balik. Simpan dalam peti sejuk. Potong isi siap. Entrance for Nasi Cermin Ratu. Boleh cross tak? Kita pakai, kita JB style. Letak earphone. Jadi JB style pakai biasa-biasa je. Nak pergi tempat hipster, Concubine Lane. Okay, sekarang kita dekat Plan B. Ni Plan B. Tada! Kita dah jalan-jalan tadi. So now kita nak pergi Concubine Lane pula depan sana.
Berapa? RM7. Lepas sana. Lanjut dari ni. Our order si kamu ayam omelet tom yum Emma menangis. Cepat tengok sini. Saya mau di cash ke? Mau di cash ke?